Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Cemicar. Okay guys, di video kali ni aku nak bacakan kisah chat seram mengenai anomali, tak silap aku anomali tuntun sahur. Di mana benda ni dah viral dekat TikTok aku tengok. Jadi sebelum kita start video kali ni, aku nak tanya dekat korang, siapa yang tahu pasal anomali tuntun sahur ni? Sila komen dulu. Jemi nak tahu berapa orang yang tahu pasal tuntun sahur ni. So again, tak apa melengahkan masa dan tak nak buang masa, mari kita baca kisah chat seram tuntun sahur. Let's go. Aduh, letihnya. Okey, sekarang ni Nora tengah chat dengan siapa aku tak tahu. Ain, kau dah tidur ke? Ain awalnya tidur. Okey, sekarang aku dah tahu. Nora tengah chat dengan Ain. Kenapa? Si Ain ni tanya, kenapa? Aku tengah tidur, tiba-tiba dengar noti kau chat. Si Ain ni dia tengah tidur. Lepas tu dia dengar noti daripada Nora ni lah. Hihi, sorry Ain. Aku ingat kau tak tidur lagi. Kenapa kau tak tidur lagi? Dah lewat ni. Dah nak pukul 11. Kau tak bangun sahur ke? Si Ain ni tanya Nora. Aku baru habis study ni. Oh, Nora ni baru habis study. Macam best student juga dia ni. Kau study sampai lewat malam? Siapa je study sampai lewat malam ni? Jarang dia kan. Pergilah tidur, nanti kau nak bangun sahur. Kan, kalau kita nak bangun sahur, kita kena tidur awal. Kalau kau tak bangun esok, kau tak tahan nak puasa. Aku baru masuk dalam bilik ni, nak rehat sekejap. Okay, si Nora ni baru je masuk dalam bilik sebab dia baru je habis study. Kalau rehat sambil tengok video kelakar, best juga. Video kelakar? Video kelakar yang mana? Kisah Ain tanya Nora. Video kelakar dekat TikTok lah. Oh, dekat TikTok. Ada video yang viral ni. Kelakar weh. Kisah Nora ni dia jumpa video kelakar yang viral. Aku pun tak tahu video apa tu. Video viral yang mana? Video yang ada makhluk pelik. Dia buat style seram sikit. Seram? Dah lewat malam ni. Temanglah aku kejap Ain. Si Nora ni suruh Ain temang dia. Okey, si Nora ada hantar video. Tengok ni, kelakar gila. Tun. Tung sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka ini macam kayu balak aku tengok. Ni ke tun ni. Seremnya. Tung ini biasanya bersuara layaknya pukulan kentungan. Macam tak apa je aku tengok ni. Tung. Share ke teman kalian yang susah sahur. Kayu pegang kayu. Memang kelakar. Apa benda ni weh? Kau hantar video mengarut apa ni? Si Ain kata video ni mengarut weh. Bagi korang video tu mengarut ke tak? Kau tak rasa kelakar ke? Si Nora ni bagi dia video tu kelakar. Si Ain ni macam tak apa-apa. Tak baik tengok video macam tu tengah-tengah malam macam ni. Kau tak takut ke? Video tadi tu macam seram ke? Macam okey, tak seram mana pun. Kenapa nak kena takut? Sekarang kan bulan puasa. Anomali tu ingatkan kita jangan terlambat sahur.
Oh, maknanya benda yang macam kayu balak tadi tu digerak orang sahur Betul tak korang? Lepas tu, kau tak takut ke anomali tu datang dekat kau? Hah, kau mengarut apa ni? Okey, si Nora ni gelakkan dekat Ain. So si Ain ni dia macam, oh kau gelakkan aku Benda ni bukan betul pun. Aku nak merenton tengok video kelakar anomali. Ada banyak. Serius. Iya, takkanlah aku main-main pula. Aku dengar ada orang cakap anomali ni ada di dunia yang nyata. Betul ke? Betul ke? Korang tahu tak pasal benda anomali ni? Betul ke ada dekat dunia yang nyata? Tak adanya, orang tu bergurau je tu. Aku dah ingatkan dekat kau tau. Lagi satu, sekarang kan dah lewat malam. Ya, aku tahu. Tak ada berlaku apa-apa pun. Okay, si Nora ni, dia tak kisah, dia tak takut. Aku dah tutup lampu. Okay, dia dah tutup lampu bilik dia. Janganlah tutup lampu. Aku nak kau tidur. Okay, si Ain ni suruh si Nora jangan tutup lampu. Jadi si Ain ni suruh Nora pergi tidur. Tak nak lah. Aku nak menonton video anomali dulu. Kelakar gila video-video dia. Okay, si Nora ni dia nak tengok semua video sampai sahur mungkin. Tengok muka dia, buruk gila. Okay, si Nora ni dia gelakkan dekat anomali tu. Sebab muka anomali tu macam buruk. Weh, jangan cakap macam tu. Janganlah kutuk muka dia. Nanti dia datang dekat kau, baru tahu. Okay, si Ain peringatkan dekat Nora sebab Nora kutuk muka si kayu balak ni anomali tun. Alah, kau ni kecoh lah. Bulan puasa ni mana ada syaitan. Tapi tu bukan syaitan. Tu anomali. Betul juga kata si Ain ni. Itu bukannya syaitan. Nah, biar kau makin takut. Okey, si Nora dia hantar video, dia hantar dekat Ain. Tu lakonan kalau tun serang kau. Okay, mari kita tengok. Dia macam kantung ke apa ni? Anomali lah tu. Anomali tun tu. Dia macam kejutkan orang sahur kan? Orang tu kan tengah tidur. Meremang weh. Tak apalah, bye. Bye, aku nak sambung tengok. Okay. Sekarang ni Nora call Ain tapi Ain tak jawab. Ain, bangun Ain. Ha, ada apa? Okay, sekarang ni dah pukul 6.12 pagi. 6.12 pagi. Kau tengah buat apa? Maknanya si Nora ni dia check balik si Ain. Aku baru habis sahur. Nak bersiap solat subuh. Okey, si Ain ni baru je habis sahur sebab dah pukul 6 pagi kan. Aku tertidur. Hahaha. Habis tu kau sahur tak? Aku tak sempat nak sahur. Weh, maknanya Nora tak sahur. Sekarang dah subuh. Kau potong puasa je lah. Si Ain ni dia gelakkan dekat Nora sebab Nora tak bangun sahur. Tolong aku Ain. Tolong apa pula ni? Tiba-tiba je si Nora ni minta tolong dekat Ain. Ada benda pelik dekat rumah aku. Kalau ada benda pelik dekat rumah kau, bagi tahulah mak dan ayah kau. Kan, kenapa nak bagi tahu dekat si Ain? Mak dan ayah aku ada dekat kampung. Oh, mak dan ayah Nora ni ada dekat kampung. Aku seorang-seorang dekat rumah.
Jadi dia seorang-seorang dekat rumah. Lepas tu dia macam ada kata benda pelik dekat rumah dia. Aku tak boleh nak teman kau. Aku nak bersiap pergi sekolah ni. Okey, si Ain ni dia tengah bersiap nak pergi sekolah. Aduh, makin dekat. Hah? Makin dekat apa? Ada suara pelik. Okay, si Nora ni dia dengar ada suara pelik. Suara pelik apa? Suara apa? Aku tengok kau yang pelik sekarang ni. Okay, si Nora dia hantar voice. Nora, kau okey tak? Tolong aku. Kau okey tak? Okey. Bunyi macam orang ketuk lah. Bunyi macam ketuk-ketuk. Macam ketuk pintu ke? Ke ketuk apa tu? Ada bunyi ketuk-ketuk. Makin dekat dengan aku. Siapa yang ketuk? Okey, si Ain ni tanya Nora, siapa yang ketuk? Weh, aku meremang ni. Ada apa sebenarnya ni? Aku tak tahu. Aku dengar macam depan bilik aku. Buka lampu bilik kau cepat. Okey, si Ain ni suruh Nora buka lampu. Sebab yelah, kan gelap. Dah buka. Okey, Nora dah buka lampu. Tapi macam tak buka je tu, gelap lagi tu. Kau buka lampu apa tu? Sekarang ni macam mana? Ain. Sumpah ni gila. Okay, apa sebenarnya dah berlaku? Ain. Anamoli datang rumah aku. Anamoli datang rumah si Nora ni weh. Anamoli datang rumah kau. Weh Nora, kau okey tak? Nora? Mana dia ni? Aku dalam bahaya. Aku takut. Weh Ken, Anamoli tuntun sahur tu ada dekat rumah Nora sekarang ni. Aduh, macam mana ni? Aku kena buat apa? Weh, serius lah weh. Dia datang rumah Nora weh. Dia dah hilang. Mana dia pergi? Dia pergi mana? Tiba je hilang. Baik kau lari cepat. Aku pun sekali meremang ni. Anamoli dia datang rumah Nora weh. Dengar cakap aku. Lari cepat. Aku nak keluar. Tapi bunyi tu ada lagi. Bunyi ketuk macam tadi ke? Ni mesti sebab kau tengok Anamoli tun tengah-tengah malam. Okay, ni mesti sebab Nora, sebab dia tengok Anamoli tengah-tengah malam. Kat semalam dia ada kata dia nak tengok Anamoli, dia nak marathon tengok video-video Anamoli tu. Lepas tu kau tak bangun sahur. Akhirnya Anamoli betul-betul datang rumah kau. Okay, si Nora kan tak bangun sahur. Jadi si Tuntung ni datanglah rumah dia. Tapi si Nora ni dia dah terlepas untuk bersahur. Kau okey tak ni? Tolong aku. Dia betul-betul datanglah rumah si Nora ni. Kau tengok tu. Nora sekarang ni dalam bahaya. Dia nak serang kau tu. Macam mana ni? Kita nak buat apa ni? Tolong aku. Lari cepat Nora. Aku dah lari. Aku nak pergi rumah makcik aku. Tolong aku Ain. Cuba kau menjerit kuat-kuat. Minta tolong dengan orang lain. Okey, si Ain ni suruh Nora ni jerit-jerit untuk minta tolong. Aku kena kepung. Okey, si Tuntun tu sekarang ni tengah kepung si Nora tu depan pintu tu. Dia dah kempun si Nora. Jadi Nora tak boleh lari weh.
Lari cepat. Kisah ni suruh Nora lari-lari, tapi mana boleh lari, dah kena kepung tu. Dia ada depan pintu ruang tamu. Aduh, macam mana ni? Cuba kau cari cara lain. Aku berjaya lari. Okey, si Nora ni dah berjaya lari daripada si anomali tu. Aku tolak anomali tu. Weh Nora, berani betul kau tolak si benda alah tu. Okey, bagus. Aku nak call polis untuk tolong kau. Sekarang ni dah pukul 6.25 pagi weh. Si Ai ni dia tengah bersiap nak pergi sekolah weh. Apa benda si Nora hantar ni? Mungkin dia tengah kelang kabut. Dia tengah lari sambil cek kot. Nora, kau okey tak ni? Si Ai ni dah tengah risau dah Nora ni. Dia kejar aku. Weh. Benda alah tu weh. Nyampah pula aku tengok. Weh, gila betul. Cepat lari pergi rumah makcik kau. Ain suruh Nora lari cepat. Aku dah lari laju, tapi dia tetap kejar aku. Tolong. Seram betul muka dia weh. Betul lah si Nora kata. Buruk betul muka dia ni. Nora, cepat call mak dan ayah kau. Sekarang ni kau dalam bahaya. Aku dah masuk dalam rumah makcik aku. Rasanya makcik aku tak ada dekat rumah. Dia keluar. Makcik si Nora ni pula tak ada dekat rumah. Aduh, habis tu sekarang ni macam mana? Kau okey tak? Dah banyak kali Ain tanya si Nora. Dia ada depan pintu tu. Weh, anomali tu kejar kau sampai dekat rumah makcik kau ke? Laju betul dia lari. Sempat pula dia ikut si Nora ni lari weh. Nora, kau okey tak? Nora, mana si Nora ni pergi? Mana ni? Okay, si Nora dah hantar video. Polis dah sampai. Aku harap kau bertahan. Okay, Ain suruh Nora ni bertahan. Tunggu Nora. Apa dah jadi ni? Okay, sekarang ni dah kenapa dengan Nora ni weh? Dia macam kelang kabut je. Astagfirullahalazim. Weh, dia dah serang Nora. Pihak polis telah tiba di rumah makcik Nora. Hal yang mengejutkan terjadi. Polis menyiasat di kebun belakang rumah dan menemukan sebongkah kayu dengan perwatakan yang sangat mengerikan. Video ini rahsia, tidak boleh sebarkan. Weh, apa dah jadi dengan Nora? Apa dah jadi dengan Nora? Nora ditemukan keadaan macam ni dekat belakang rumah makcik dia. Astagfirullahalazim. Jadi ini semua angkara Tuntun Sahur.